siapa je yang tak kenal Selena Gomez kan? Hai, saya Dr. Syifa. Selena Gomez adalah artis daripada Texas yang mula berlakon sejak daripada tahun 2002. Dia mula berlakon sejak umur dia 10 tahun. Tapi ramai yang tak tahu yang dia ni ada penyakit autoimun iaitu SLE. SLE ni bukan penyakit biasa-biasa. Dia boleh serang kita punya buah pinggang, kita punya sendi dan banyak lagi organ yang penting. So, dalam kes Selena Gomez ni, penyakit ni dia jadi teruk sampailah dia terpaksa ambil career break selama 3 bulan. Dan dia buat kidney transplant dengan menggunakan kidney daripada kawan dia sendiri. Dia ni medical treatment dia ada, rawatan dia ada, tapi kemampuan untuk dia bekerja hilang buat sementara waktu. Kalau orang yang terkenal pun boleh hilang income disebabkan oleh sakit, apatah lagi kita yang bekerja di sektor swasta ni. Sebab itulah income replacement ni dia penting bila kita masih hidup. Bila kita masih lagi mampu bekerja. Tapi bila kita tak mampu bekerja, income replacement ni lah yang akan tolong bayarkan loan rumah, loan kereta, bil elektrik, yuran anak kita, peralatan perubatan, alat-alat dressing dan lain-lain lagi. Kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut macam mana nak prepare income replacement, korang boleh contact saya. Okay, bye.